Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Razlia Hana Nazila binti Raja Hairul, wartawan Jebat TV PSS, melaporkan secara langsung dari padang sekolah sempena kejohanan sukan tahunan SK Jeram Batu 20 bagi tahun 2025 yang bertemakan futuristik. Kejohanan sukan kali ini tampil unik dengan sentuhan masa depan. Lihatlah pakaian peserta, semuanya berinspirasikan teknologi dan inovasi abad ke-21. Lagi sokongan yang tuan-tuan dan puan-puan berikan kepada. Dan sukacitanya, saya merasmikan kejohanan sukan tahunan kami 43 untuk SK Jeram Batu 20. Dan apa yang berkait? Ya, belum. Kejohanan sukan ini diadakan bagi munculkan bakat sukan dalam kalangan murid serta memupuk semangat kesukanan, kerjasama dan persaingan sihat antara rumah-rumah sukan yang terdiri daripada Rumah Merah Blaze, Rumah Biru Aqua Troy, Rumah Hijau Eco Striker dan Rumah Kuning Luminox. Pelbagai acara telah berlangsung dengan penuh semangat dan sorakan gemuruh para penyokong. Antara acara yang mencuri tempuan ialah acara lari 50 meter, lari pecok 80 meter, larian 4x100 meter, acara tarik tali serta acara guru dan ibu bapa yang turut memeriahkan suasana. Kejohanan sukan ini bukan sahaja menekankan kecemerlangan dalam bidang sukan, tetapi juga memberi peluang kepada murid-murid untuk menonjolkan kepimpinan dan disiplin diri. Sedang berlangsung sekarang adalah acara panjang Tahniah diucapkan kepada Rumah Kuning Luminox yang telah dinobatkan sebagai juara keseluruhan pada tahun ini. Syabas juga kepada semua warga SK Jeram Batu 20 atas usaha dan semangat yang ditunjukkan. Sekian laporan saya dari kejohanan sukan tahunan SK Jeram Batu 20. Teruskan mengikuti kami di TV PSS Jebat 20 untuk liputan yang menarik yang lain. Saya Razlia Hana Nazila binti Raja Hairul melaporkan untuk TV PSS Jebat 20. Majulah sukan untuk negara.